Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Wazir. Untuk kali ini nak sembang tentang bajet fotografer bajet. Pasal kalau kita tengok di Instagram ataupun di Facebook kan, ramai bakal klien, bakal pengantin tanya, boleh tak saya tengah mencari fotografer bajet ataupun bajet fotografer. Saya tengah mencari package bajet. Dan ada juga setengah fotografer ni, dia mengiklankan diri dia sebagai kami menawarkan package bajet kami ataupun saya bajet fotografer. Dia bajet ni dalam kalangan kita lah kan, bukan biasanya lah, sinonim dengan perkataan bajet tu, sinonim ataupun sering dikaitkan dengan murah. Padahal bajet tu bukanlah bermaksud murah, tapi bila kita sebut bajet kan, murah takkan. Contohlah kalau kita tanya kawan-kawan kita kan, you ada tak ada fotografer yang tawarkan harga bajet untuk wedding bajet, tapi benda tu subjektif dia macam ni lah. Bajet tu sebenarnya kita punya peruntukan kewangan kita untuk satu-satu benda tu lah. Murah dan mahal tu adalah benda yang subjektif, terutamanya dalam bidang fotografi lah. So murah sebagai contoh macam ni lah. Okey, ni buku buku Vision Monger ni. Kalau saya beli di Kinokuniya contoh, harga dia 150. Tapi kalau saya beli di kedai macam Big Bad Wolf ke, di Book Excess ke, harga dia RM50. Itu betul murah. Pasal benda yang sama buku yang sama, dicetak oleh pencetak yang sama, dijual di kedai yang berasingan. Satu kedai jual harga 150, satu kedai jual harga RM50. Benda yang sama, itu je betul murah. Tapi kalau contoh apa ni, kalau macam wedding photographer kita ambil wedding dia charge package dia 1000 shoot and burn. Ni fotografer A. Okey, fotografer B pula dia charge 1000 dengan sekali album foto ataupun photobook lah. Yang A dia charge 1000 shoot and burn, nikah sanding ke apa benda kan. Dan fotografer B dia charge 1000 berserta dengan photobook. Yang tu murah. Pasal dia ada bagi extra, tapi harga dia sama, tapi dia ada bagi photobook. Benda tu murah lah kan. Tapi dari segi kreativiti gambar tu lain lah kan. So maksudnya biasanya kan, kalau untuk klien kalau klien nak tanya cari fotografer tu, you kena bagi tahu bajet dia berapa. Pasal tu biasanya kalau orang tanya dalam Facebook semua kan, saya tengah mencari bajet fotografer untuk nikah sanding dekat sini dekat sana kan. Banyak-banyak komen tu dia orang tanya, you punya bajet berapa? Pasal bajet tu dia terlalu subjektif. Contohlah kalau pasangan pengantin tu dari kalangan T20 yang income dia mungkin 5,000, 10,000 ke atas ataupun lebih kan, bajet dia mungkin tak sama dengan pasangan B40. Yang bajet T20 ni mungkin dia ada bajet 3,000 dan ke atas, 3,000 dan ke atas, 10,000, 20,000 kan. Bajet B40 ni mungkin 2,000 ke bawah, ataupun 2,000 pun bagi dia dah tinggi dah. Jadi kalau nak cari nak cari fotografer ke apa, kena mention, kena bagi tahu awal-awal dekat situ bajet dia berapa. Jangan tulis saya tengah mencari fotografer bajet. Macam-macam lah keluar komen itu ini kan, dan makan menyusahkan diri sendiri. Pasal kita sendiri pun tak tahu bajet kita berapa. Dan mungkin kita anggap bajet tu, fotografer bajet tu maksudnya okey, dia bawah 1,000. Bawah 1,000 tu kira bajet lah. So kalau atas daripada 1,000 tu package tu dah kira mahal. Dia bukan macam tu. Bajet tu bergantung kepada peruntukan kita lah kan. Macam orang cari kamera kan, ada orang tanya saya WhatsApp kan, bang ada tak kamera bajet untuk beginner kan. Tengok, soalan tu pun dah subjektif kan. Beginner tu banyak level lah. Beginner tu ada yang beginner yang pelajar sekolah, pelajar universiti. Ada juga beginner yang daripada yang memegang jawatan tinggi macam PTD pun ada, doktor pun ada kan. Dia beginner dalam bidang foto. Bajet dia mungkin setakat 5,000, 10,000 untuk beli kamera tu tak ada masalah. So bajet tu lah apa benda yang diperuntukkan oleh individu tu untuk satu-satu benda tu. Macam saya bagi tu tadi lah. Okey, golongan T20 dia nak kahwin, berapa bajet yang dia ada untuk cari fotografer tu.
Dan kalau kita nak compare benda fotografi ni, dia subjektif lagi. Selain daripada harga, dia punya hasil kerja tu tak sama. Macam saya bagi tu tadi, package yang berbeza. Yang A 1000 shoot and burn, B 1000 ada photobook ataupun album lah kan. Okay, ada satu lagi pula, fotografer A ni shoot and burn 1000, fotografer B shoot and burn 1000 juga. Tapi fotografer A ni dia beginner, tapi dia tak harga 1000 kan. Dia beginner lah. Beginner tu maksudnya mungkin baru tak sampai 3 tahun buat tu. Fotografer B ni dia dah lebih 10 tahun atau 15 tahun dia buat benda tu. Dan hasil kerja dia mungkin, ni bagi contoh lah, mungkin fotografer B ni dari segi kreativiti dia lagi bagus. Kalau dia ambil gambar di pelamin, dia buat extra lighting. Dari segi komunikasi dia pun bagus, sistem delivery gambar dia pun bagus kan. Jadi macam mana kita nak judge yang mana murah mana mahal kan. Pasal dari segi servis ni pun satu benda yang subjektif lah. Macam yang tengah sedang viral waktu sekarang ni kan, waktu video ni rekod ni, macam restoran Carol Rembayung tu kan. Ada orang kata mahal lah makanan ni kalau beli kat tempat lain murah je kan, tapi suasana dia mungkin tak sama. Macam kita beli kopi kita beli tepi jalan lah. Tapi ini pun jadi isu juga. Pasal sekarang ni kopi tepi jalan ni pun harga dia macam tu kopi dalam shopping mall lah. Tapi maksud dia macam tu, suasana dia tu berbeza. Sama juga macam yang saya bagi tu tadi lah. So bagi fotografer pun, dia kena tahu meletakkan diri dia tu di mana. Walaupun memang saya tak buat bisnes, tapi saya adalah sikit belajar benda-benda macam tu kan. Kalau boleh janganlah letakkan diri kita ni sebagai fotografer bajet. Jadi akan sebenarnya long term menyusahkan diri sendiri tau. Bagi yang anak-anak muda yang baru start tu, mungkin dia kata itu cara nak menapak apa semua kan. Okey, itu pula masing-masing lah kan. Ini orang kata apa, free market apa semua. Tapi percayalah, satu masa nanti you akan rasa macam tak berbaloi. Dia contoh simple lagi macam ni lah. Contohlah, kedua-duanya ada pengalaman ambil wedding yang sama lah kan. Di 3 tahun. Fotografer A ni, dia letak package sama untuk satu event nikah sanding ke apa benda kan. Okey, package dia untuk 2 hari lah, senang cerita kan. Sabtu Ahad ataupun sehari lah. Okey, sehari 1000. Fotografer B ni dia ada 3 tahun, dia letak 2000. Maksudnya ni package sama shoot and burn ataupun bagi album tak apa, tak kisah, tapi sama, package sama. Dari segi kreativiti tu lain lah. Dalam masa sehari dia ni dapat 1000, dalam masa sehari dia ni dapat 2000. Ni kasar lah, tak tolak lah benda-benda lain ni kan. Tapi kita kena fikir dekat situ long term macam tu. Contoh lagi, kalau contoh orang tu buat wedding hujung minggu saja, sebulan dia dapat 10,000, kita sebulan boleh dapat 5,000. Penat dia hampir sama tau. Itu benda yang kena difikirkan balik lah. Pasal tu juga kadang-kadang kena fikir balik. Kalau kita fotografer ni tak nak kelunkan diri kita ni berada di banyak tempat tau. Kalau kita dah rugi kat sini, kita dah, maksudnya kalau kita banyak promote package yang kita lah, dapat klien banyak yang ambil package yang murah kan, kita dah akan rugi dengan kawan kita yang mungkin pengalaman tak jauh beza dengan kita kan, tapi dia mampu untuk jana income yang lebih daripada kita. Penat pun hampir sama. So benda tu kena fikir lah. Yang mungkin ada yang kata abang ni sembang, yang abang pun tak buat bisnes kan. Memang betul lah, itu saya mengaku angkat tangan. Tapi saya ada banyak juga baca buku-buku tentang bisnes foto ni. Sebab tu saya boleh cakap benda macam ni kan. Dan salah satu sebabnya adalah benda-benda macam ni lah. Dia subjektif kan. Dari satu saya ada kerja tetap dan kerja hakiki kan. Tak salah pun kalau nak buat, boleh. Tapi cuma nak bagi penerangan kepada orang supaya faham tentang bukan beza lah, maksudnya maksud bajet tu sendiri. Dia bukannya, bajet tu bukan bermaksud murah. Bajet tu subjektif, bergantung pada yang bertanya tu. Yang bertanya tu daripada golongan mana kan. Package apa pula yang dia nak tu kan. Jangan tengok harga je, kadang-kadang kita tak tengok fine detail apa yang ditawarkan tu. Macam saya bagi tu tadi lah, dia ni shoot and burn, yang ni B, harga dia mungkin mahal sikit, tapi dia ada bagi photobook, album. Masa kos untuk buat photobook tu pun makan 500 ataupun mungkin 1,000 kan. Dia makan masa lagi, ambil masa lagi buat benda tu. Bukannya terus siap kan. Dia ada skill yang berbeza. Skill shoot and burn, lepas ambil shoot, walaupun sekarang ni orang tak burn dah gambar, tak burn dalam CD pun. Maksudnya shoot, dia edit sikit, dia bagi ke Google Drive.
Lagi satu kena tengok fine detail tu, maksudnya shoot and burn tu diedit ke tak. Kena baca betul-betul. Nanti kadang-kadang ada setengah fotografer tu dapat dia tak baca benda tu kan. Rupanya yang diedit tu mungkin 50 gambar sahaja. Yang lain-lain gambar tu dia tak edit, dia bagi saja gambar unedited lah kan. Yang ni contoh lain lagi lah, contoh lain kan. Fotografer A ni dia shoot and burn 50 keping gambar, dia edit, dia bagi. Yang fotografer B ni dia charge 1000, tapi contoh dia bagi gambar tak banyak, mungkin dalam 100-200, semua gambar tu dia edit. Ni sama. Yang mana murah? Harga sama 1000 kan, tapi dia menawarkan package yang jauh lebih baik lah kan. Tapi tak berbala jugalah. Maksudnya macam saya bagi tu tadi lah, dia ni shoot and burn 50 kaping gambar dia edit. Yang lain-lain tu tak edit, 1000. Yang ni dia bagi dalam 200 kaping gambar yang dia edit. Yang lain tu edit. Kerja dia banyak tapi dia dapat 1000 juga. Sepatutnya dia charge lebih lah kan. Tapi itulah, masing-masing lah. Ini bukannya saya bukan daripada kementerian yang menetapkan harga untuk sesiapa kan. Apa pun bergantung pada diri masing-masing, dan kepada klien pun kena bijak memilih jugalah kan. Jangan tanya, bang ada tak package budget, ada tak studio budget. Jadi bajet studio hari raya, bajet tu bajet ni kan. Sedangkan kita sendiri pun tak tahu bajet kita sebenarnya berapa. Kita kena tahu bajet kita nak ambil gambar ni berapa. Contoh untuk studio hari raya kan, okey, bajet kita satu family nak ambil gambar berapa, 150, 300, 500. Benda tu kita kena tahu dulu. Dia bukan maksudnya bajet tu harga dia memang confirm murah. Dia bukan macam tu. Tu hanya maksudnya peruntukan kita lah, peruntukan kewangan kita untuk satu benda tu lah. Macam orang nak pergi melancong kan, orang tanya kan berapa kos sini kan, ada tak package bajet kan. Jadi susah nak jawab benda-benda tu. Yalah, kalau ada benda nak sambung lagi boleh tanya di ruang komen lah. Kita jumpa lagi.